Apa dah jadi dengan Afnan Hamimi ni? Dia pemuda PAS, tapi dan pada masa yang sama dia menentang apa yang diterbitkan oleh Harakah Daily. Ada cadangan yang saya setuju menghadkan kuasa jawatan Perdana Menteri 10 tahun. Kerana kita tahu kalau sampai 22 tahun rosak negara. Apa masalahnya? Baguslah kan, agar Perdana Menteri tidak berada dalam keadaan complacent dan Perdana Menteri tahu bahawa tempoh dia hanya ada 10 tahun. Dia itu sangat bagus. Sense of urgency itu ada. Dan yang paling penting, perkara ini juga dah disebut dalam Harakah Daily. Bertarikh 13 Ogos 2021. Afnan Hamimi tak baca ke Harakah? Ataupun Afnan Hamimi dah hilang ingatan? Apa kata Harakah Daily? Kerajaan turut bercadang membentangkan rang undang-undang pindahan perlembagaan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal saja. Itu dalam Harakah Daily. Manakala dalam sinar pada 27 November tahun 2021, sinar kata kerajaan akan bawa ke Parlimen rang undang-undang untuk hadkan tempoh jadi Perdana Menteri pada 10 tahun sahaja. Saya ulang, 10 tahun sahaja disebut waktu zaman Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi apa masalah dengan Afnan Hamimi ni? Yang paling saya pasti adalah perkara yang sama tapi disebut oleh orang yang berbeza. Disebut oleh PAS atau disebut oleh Perikatan Nasional, maka dia boleh lulus dan line clear. Tapi bila disebut perkara yang sama oleh Kerajaan Perpaduan, oleh PMX ataupun oleh DAP, maka dia terus jadi tak boleh, haram, no. Walaupun perkara yang sama. Nampak? Ini juga yang kita katakan hilang ingatan. Dan ini juga yang kita katakan sebagai tidak matang dalam berpolitik, tidak profesional. Siapa dia? Afnan Hamimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.